Assalamualaikum guys, abang yang baik di sini. So hari ni kita akan makan makanan dari Ejen Ali. Ejen Ali. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Siapa karakter Ejen Ali yang kau paling suka? Ejen Rizwan. Sebab dia power dan dia adalah orang yang paling terkuat kat Ejen Ali. Kisha? Kita suka Comot sebab dia comel. Dia? Alisha sebab dia pandai hacker. Tibar. Ke Ali. Ali sebab dia handsome. Oh, so dia lagi handsome daripada boyfriend baru you. Okay, kalau abang lah, abang suka bakar. Bakar? Sebabnya dia besar and dia lawak. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng tu. Jom kita makan makanan dari Ejen Ali. Alright guys, untuk makanan kita yang pertama Dafi. Okay, kalau kau ingat episod pertama Ejen Ali, ada satu ejen perempuan ni nama dia Dos. Jadi dia pergi ke satu gerai nasi lemak cyber namanya. Dan yang jaga gerai nasi lemak ni nama dia Wak Musang. Wak Musang. Tapi Wak Musang ni tak kosong Dafi. Wak Musang ni sebenarnya adalah ejen rahsia. Ejen Dos perempuan ni nak bagi barang dekat Wak Musang. Jadi Wak Musang pun keluarkan satu bekas nasi lemak, bekas warna hijau. Jadi Wak Musang suruh dia letak barang tu dekat dalam bekas tu, bawah nasi lemak. Tu dia minta password. Apa password dia Dafi? Boyak udang. Betul Dafi. Nasib baik. Sekarang nak rasalah makanan iaitu nasi lemak yang dalam bekas hijau tu Dafi. Yes. Dafi, so ni lah nasi lemak Wak Musang Dafi. Special ni Dafi, Wak Musang. Sama macam dalam cerita. Habis tu, jom kita rasa nasi lemak. Okay. Bismillah. Apa beza Dafi nasi lemak biasa dengan nasi lemak Wak Musang? Nasi lemak Wak Musang ni dia macam ada kek ramuan rasa yang tak tahu lah. Kau tahu tak tu bukan ayam? Mana? Tu sebenarnya daging musang. Kat Malaysia ni yang buat nasi lemak musang Dafi. Musang boleh makan? A few moments later. Hukum memakan musang bergantung kepada jenis musang. Oh haram, tak boleh. Aduh. Tapi tak adalah, memang jenis sebenarnya ayam. Oh ayam. Cuba rasa ayam sikit. Sebaik ayam. Ambil sikit. Pandai dah Wak Musang buat nasi lemak ni. Pasti Wak Musang pagi-pagi dia dah bangun, lepas tu dia dah buat dah. Stop it. Get some help. Berapa markah kau bagi dekat nasi lemak Wak Musang ni David? 1 hour later. 8 lah. Disebabkan Wak Musang yang buat ni untuk kita orang, abang bagi 10/10. I love you Wak Musang. Wak Musang. Peluk. Settle makan nasi lemak Wak Musang, jom kita bergerak ke makanan yang seterusnya. Okay guys, so next makanan kita apa dia? Roti bakar. Yes. Okay, so Bila dia makan roti bakar? dekat episod 4, Ali baru bangun tidur, dia nak keluar, nak pergi sarapan. Lepas tu bapak dia cakap macam ni, Ali lepas dah habis makan sarapan, tolong buang sampah, dah penuh sampahnya. Lepas tu Ali pun buat muka sebab hari ni adalah birthday dia. Ayah dia mungkin lupa birthday Kita dia. makan roti bakar. Lepas tu ayah dia buat surprise kek daripada roti bakar. Wow. Terima kasih dia. Nanti aku buat ni. Terima kasih dia. I love you. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa macam roti bakar happy birthday. Sedap kan dia? Sedap. Sedap. Terus macam makan ubat, okey? Ejen boleh. Ejen Ali boleh makan. Okay guys, so ejen dia dan ejen Kalisa dah memang roti bakar. So, dah makan next. Okay guys, di round Ejen Ali yang ini kita ada Ejen Sabrina. Yes guys. Dan kita ada Ejen Irwan. Irwan Dafi. Okay Dafi, so round ni kita akan makan fish cake cucuk. Sikit cucuk-cucuk RM2. Kau ingat tak Dafi ni episode mana? Ingat lah.
Episod apa? Episod 6. Masa tu, Ejen Ali dekat sekolah. Lepas tu, cikgu dia bagi result exam Rafi. Oh, lepas Lepas tu? tu, dia gagal lah semua exam dia. Oh, lepas tu dia sedih eh? Dia sedih. Jadi, masa tu dia orang tengah rehat. Dia dengan Victor. Oh, Victor. Victor tanya dia kenapa dia tak nak makan. Oh. Sebab dia sedih. Okay guys, jadi dia bagi kita ada fish cake yang sangat sedap ni guys. Korang Inilah makanan Ejen Ali yang Ejen Ali tak habiskan. Dia bagi kawan dia Victor. biasa Rafi aku tak ni, diorang potong-potong makan dengan kuah. Boleh? Tak apa, kali ni kita makan kosong dulu. Sedih tu, Victor dah makan apa semua. Ejen Alisha datang. Dia datang, dia suruh bersihkan perpustakaan. Dia suruh yang sedih tu pergi bersihkan perpustakaan. Apalah Ejen Alisha ni. Memang dia tak ni lah beri kemanusiaan. Okay, jadi kita dah settle makan guys. Kita boleh berpindah ke round yang seterusnya. Okey, Ejen Kalisha. Apa Yes, makanan sir. kita seterusnya? Makanan kita adalah Aiskrim cone. ya. Okey, cerita dia bermula masa tu Ejen Ali tengah naik skuter. Ya. Lepas tu dia ada lalu satu lorong kecil ni. Rupanya dekat lorong kecil tu ada seorang pelajar, dia tengah makan aiskrim. Ya. Tapi ada dua pelajar nakal, nama dia apa? Syed and Sean. Syed dengan Sean. Okey, Yes. Syed dengan Sean ni dia pelajar nakal. Ya. Jadinya dia kacau budak yang makan aiskrim ni. Tah. Sian lah. Dia ambil aiskrim daripada budak ni. Jom kita nak rasa aiskrim dari Cone. Ejen Ali. Mana? Mana nak? Woohoo. Oh, ni aiskrim. Ui, sebiji macam Ejen Ali. Ya. Bawah warna pink, putih. Putih-putih pink, atas warna coklat. Ya. Okey, Kalisha makan dulu. Jom kita rasa. Harap-harap tak kena bully. Jangan bully. Tak, sekarang bukan tengah hari. Kalau tengah hari, abang kacau. Tak, abang tak faham. Kenapa Sean dengan Syed tu sampai nak Sebab kacau budak tu? Sebab dia tak mampu kot. Patut Ejen Ali lah. Ejen Ali banyak duit. Patut Ejen Ali belanja. Dah Kisha pula. Tak apa. Habiskanlah. Habiskan lah. Abang dah jilat tadi. Tak apa Kisha pula. guys. Tak apa. Kisha jilat abang Okey, bagi 50. Banyak sikit. Banyak sikit. Cepat tumpah tu. 50 janji. Okay guys. Okay dah janji so tak Sekali boleh. jadi Kisha. Macam mana? Tapi bohong. Tapi bohong. Okey, kita orang dah settle makan aiskrim ni. Jom kita bergerak ke makanan Ejen Ali seterusnya. Di makanan Ejen Ali ni kita ada Ejen Dia, Wan Eldina dan kita ada Ejen Irwan guys. Untuk makanan Ejen Ali yang ni kita ada susu. Dafi, kau kena buat susu ke ni? Ya, kena buat. Jadi step yang pertama aku bantu kau minum. Okey. Ni susu ni untuk Danish tau. Danish. Ya. Okey, pada satu hari Ali baru balik daripada sekolah. Lepas tu dia pergi ke rumah pengasuh dia. Lepas tu tiba-tiba Danish tu dia baby tau. Lepas tu dia nangis-nangis. Okey, lepas tu Dia sebab tak hati buat susu. Ejen Ali tu dia call Ejen Alisha dan Ejen Bakar untuk nak tahu macam mana nak buat susu. Dia kata buat sendiri kan. Lepas tu Ejen Ali dia Gunakan iris dia guna untuk iris. buat susu. Last dia buat sendiri juga. Ejen Alisha dengan Ejen Bakar dia tak nak tolong pun. Inilah bagaimana Ejen Ali membuat susu. A few moments later. Dafi nyok-nyok dah. Tak nak. Tak kita nak nyok-nyok. Aku minum dulu. Minum dulu. Sini lah. Kau nak cucuk aja. Alah kau buka lah. Yelah. Sekejap. Kau janganlah ni. Itu rasa apa? 3 titik je. Habis tu kau yang sorok. Ya, minumlah ikut cara kau macam mana.
dah settle makanan Ejen Ali yang ni. Minuman. Makanan atau minuman. Jom kita bergerak ke round yang seterusnya. Okay guys, jadi dekat round ni kita ada Ejen Kalito. Yeay! Dan Ejen Sabrina. Kita ada Tak Nenas. Tak Nenas apa? Dalam Ejen Ali tu, dia dipanggil Tak Nenas Landak. Kenapa landak? Cuba cerita masa sikit. Masa tu, dia tengah tengok album. Lepas tu ada gambar mak dia guys. Jadi dia teringat masa tu mak dia masak Tak Nenas untuk dia dan bapak dia guys. Kita expect dia ada duri-duri dia lah. Kita kena rasa kasih sayang dia. Okey. Dia buat ni untuk ayah dia kan? Jom kita rasa. Okay guys, jadi tepung-tepung dia ni rasa lemak-lemak. Makan manis macam tu dia punya. Tepung dia ni rasa kuat kan? Settle makan Tak Nenas Ejen Ali. Mari kita beransur ke makanan yang seterusnya. Yes. Jadi makanan dari Ejen Ali yang kita orang akan makan yang seterusnya adalah burger. Jadi satu hari tu tentu waktu rehat sekolah, jadi budak-budak semua pergi rehat lah kan. Termasuklah Ejen Ali ni. Jadi Ejen Ali ni time rehat, dia dengan kawan dia sibuk main game dekat tablet dia. Lepas tu bakal tu datang bawa burger banyak-banyak. Masa cakap pasal kisah dia dengan mak Ejen Ali ni. Dia bawa satu pinggan tu penuh dengan burger. Mungkin ada 10 biji burger dia makan kat situ. Time tu bakal komplain lah yang budak-budak sekarang ni asyik main game, main tablet. Dulu zaman bakal tu kecil, tak ada pun nak main semua tu. Jom kita rasa burger yang bakal tu bawa. Jadi inilah dia burger dari Ejen Ali tu. Kita nak makan satu biji dah payah. Macam mana bakal boleh makan 10 biji? Dia besar, perut banyak boleh makan. Oh, so selalu you makan berapa biji burger? Satu je lah, tak ada kot banyak. 2 lah. Minimal 2. Tak, satu je lah. Dia ni kau makan guys. Masa kita orang shoot sungai tu kan, seorang satu makanan, seorang satu nasi. Dia ni pergi rembat nasi orang lain. Taklah, itu dia dah macam terbiar tau. Macam tak ada siapa nak makan. Waktu tu tak ada orang. Lepas tu kawan tu tanya, mana nasi aku? Dia dah makan. Ni rasa burger dalam Ejen Ali sama je macam burger Ramli ke. Okay guys, kita orang dah settle makan burger dari Ejen Ali. Jom kita bergerak ke makanan yang seterusnya. Di pusingan ini kita ada Ejen Kalesha. Dan kita ada Ejen Jafi. Ada satu hari tu Ejen Bakar tengah jaga kedai. Lepas tu ada satu pelanggan ni, pelanggan perempuan lah kan, cuba nak beli lollipop. Lepas tu tiba-tiba Ejen Bakar halang. Tahu tak dia halang kenapa? Sebab dia ada masa ni, kejap, jangan ambil lollipop tu, cik, dah terlalu manis. Besar doh guys. Sama tak macam dalam kedai dia tu? Terima kasih inilah Ejen Bakar. yang pelanggan tu nak beli tapi Bakar tak kasih pula. Jadi kita orang mau beli lah. Jom kita rasa satu. So Dari ini Ejen adalah lollipop gergasi saiz Bakar. Sebab mulut dia besar kan, so memang sesuai untuk dia. Kat kedai dia semua barang memang saiz besar. Bergerak ke pusingan yang seterusnya. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Aku harap sangat korang enjoy video ni. Cuba korang komen dekat bawah, korang nak kita orang buat makanan cerita apa pula lepas ni. Komen. Okay guys, macam biasa jangan lupa like, subscribe dan tekan lonceng.